tak? Rambut ni nak tumbuh banyak mana lagi? Dah tak ada ruang dah. Kepala aku dah berat ni. Datang dari mana ni? Korang. Tengok sekarang. Kau tengok betapa banyaknya hair growth aku. Ini je cara yang kita boleh tahu macam mana kita punya hair growth tu berfungsi. Berfungsi pun boleh lah. Inilah yang kau akan dapat bila kau konsisten pakai hair tonic tahu. Kau tengok. Ini adalah semua hair growth yang baru. Okay, bukan rambut putus. Kalau rambut putus, dia tak akan tumbuh sekata macam tu. Nampak tak? Semua tu yang pendek-pendek tu semua sama panjang. Itu adalah new hair growth. Macam mana nak bezakan rambut putus dengan new hair growth? Rambut putus, dia tak akan sama macam tu. Dia tak akan sekata. Okey, dia akan panjang pendek. Tapi aku punya ni memang rambut yang baru tumbuh. Which is dah panjang tu lah. Nampak tak? Kalau aku tak hair dry, dia tak akan nampak sebab dia dekat seluruh kepala aku kan. Nampak tak? Sama panjang tu korang. Kau jangan tanya berapa botol dah aku pakai Vigorous Hair Tonic ni. Berbotol-botol yang tak terkira. Ya, nak beli make sure beli yang original.